Setiap hari Nabi Yakub tanya, kau datang nak ziarah aku ke nak cabut nyawa? Aku datang nak ziarah engkau. Aku datang nak ziarah engkau. Sampailah satu hari tu. Hari ini kau datang nak ziarah aku ke nak cabut nyawa aku? Wahai Yakub, sesungguhnya hari ini aku datang, aku nak cabut nyawa kau. Terkejut Nabi Yakub. Bukankah kau dah janji dulu kau nak bagi aku tiga tanda? Wahai sahabatku Yakub, sesungguhnya aku dah bagi dah 3 tanda ni kat kau. Apa tandanya? Yang pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah ada belum tanda tu? Dah ada belum? Dah kan? Yang kedua, badan kau yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Dah ada belum tanda tu? Dah ada. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum? Dah. Cukup 3 tanda, jangan banyak cerita, standby. Soalan bocor, tinggal nak mati dah. Malam ni baring, ni rasa mati dah ni, macam tu je. Dan menurut kajian di Malaysia, golongan yang mati dulu memang jantan, bukan perempuan. Orang lelaki mati dulu, jangan perasan hidup lama. Cuba tengok jumlah bapa tunggal dengan ibu tunggal, berapa? Mana lagi ramai? Ibu tunggal. Orang lelaki tengah baca surat khabar mati, jarang dengar orang perempuan baca surat khabar mati.